Jadi orang yang bernilai pada market, okey? Yang sangat-sangat bernilai dan orang sanggup bayar kita mahal dalam sekarang. Okey, sekarang sejam kita kerja dapat RM20. Macam mana kita nak panjat tangga tu, tangga yang paling tinggi supaya kita lebih bernilai pada market? Di mana sejam jumlah bayaran kita bertambah. Okey, sejam kita kerja kita dapat RM200 ataupun RM500 ataupun RM1000 dalam masa sejam. So macam mana kita nak buat? Kita kena sentiasa usaha keras pada diri sendiri. Tambahlah buat apa pun, buat bisnes, bina sesuatu, belajar benda baru, buat coding ke, buat program ke, belajar buat CAD ataupun projek lah. Buat projek tepi supaya benda tu akan bagi dividen yang compounding yang memang tak nampak benda tu. Tapi dalam masa yang sama, dalam masa tempoh ni, kita try develop selama 5 tahun. Memang dia akan bagi impact yang sangat berbeza. So, mulai hari ni, cuba kita belajar sesuatu yang baru dan start membina. Sebab kerja sekarang tak ada jaminan dia boleh buang kita bila-bila. Nilai kita boleh merudum walaupun kita makin menilai. Tapi boleh juga, okey, tambah nilai di syarikat dan semua orang nak hire kita. Tapi skill on demand lah, skill dekat marketplace, skill kita paling mahal dan orang sanggup bayar, tu salah satunya. Dan macam mana kita nak buat tu, kita perlukan passion, disiplin, semua tu kena ada. Kesabaran tu dia akan membawa kita ke depan lah. Memang kita kena buat hari-hari benda ni. Memang ambil masa 5 minit sehari, 10 minit sehari. Benda tu lagi elok lah. Orang panggil tu ada progress setiap hari daripada menunggu, tunggu benda tu siap, tunggu barang sampai, tunggu barang ada, tak payah. Balon je. Tak payah barang tu ada, semua tak payah. AI sekarang memang membantu sangat. So semua orang kata tak boleh tu mohong lah sebab AI ada. Dia boleh backup balik awal-awal. Maksud saya starting point memang mudah, tak macam dulu. So dekat sini masing-masing kita kena develop dan belajarlah benda baru. Jangan terlalu selesa dengan kedudukan sekarang sebab kita boleh dibuang. Itu je realiti, tak kisah gaji sekarang banyak, boleh buang. Dia pun boleh buang kita. Sebab kita tak ada sifat ownership pada syarikat tu, kita tak ada nilai yang berunsurkan ownership di mana memiliki. Kita usaha lebih banyak pun dia jadi hak syarikat. Dia bukan jadi hak kita. Dekat situ yang awal-awal tadi saya masukkan, kita kena usaha sesuatu yang jadi hak kita. Macam mana saya boleh simpulkan, aset lah. Bina aset dekat tepi, contohnya aset digital, aset skill, aset business. Ni semua ni aset, dia akan bagi duit dekat kita. Tapi kena bijak lah, kena faham demand dan supply. Tu slow kita bina ataupun start beli tanah ke kan, buat sesuatu dengan tanah tu, buat kedai ke atas dia, buatlah apa pun, buat rumah ke, jadi aset juga. Buatlah apa pun. Janji aset yang bagi aset ni senang kita dah bagi duit. Dia bagi duit kat kita tanpa kita buat apa. So slow lah kita membina dan percaya pada diri. Tak siapa nak percaya dekat kita pun. Apa orang kata, orang kawan-kawan duk kutuk kita kat tepi, apalah ni, buat tu buat ni, buat bodoh je. Kita bukan kira nak menang sekarang, kita nak menang 10 tahun ke depan. Di mana anda dah kaya sangat, mereka masih bukan nak kutuk makan gaji, bukan, mereka masih selesa dengan kedudukan tu dan nilai masih sama. Kita dah 10 tahun, nilai kita dah berbeza. Nilai kita mungkin dah 10 juta, mereka masih 10,000. Tu beza dia. Okay, mulai hari ni cuba membina sesuatu.